nak ajar korang cara-cara bawa motor gear tanpa clutch. Motor ni ada gear tapi tak ada clutch. So sangat sesuai untuk yang beginner macam Shu. Mula-mula korang kenalah pula kunci ni dekat on. Lepas tu korang tekan button ni and pulas je. Pastikan gear neutral tau. Dia ada N dekat sini. Lepas tu apa lagi? Tekanlah gear ni. Tekan ke bawah. Lepas tu jalanlah. Pulas minyak slow-slow. Kalau korang nak tukar gear, korang slowkanlah minyak. Janganlah pulas lagi sampai habis. Dah slowkan, jangan pulas barulah korang tukar gear. Shu nak pesan ni. Masa tekan gear, janganlah pulas kuat. Korang terbang sampai ke langit.